Tetapi apa yang membuatkan Gemini ataupun ChatGPT ni power adalah, ini kalau kita cerita kita pakai yang berbayar lah. Kalau ChatGPT minimum at least pakai yang Go punya package paling murah $4 sebulan. Saya baru je downgrade daripada Plus, saya downgrade turun ke Go. Daripada RM100 sebulan jadi RM20 sebulan. Sebab saya dah subscribe Gemini. Sebab Gemini with the same price dalam RM100 tu dapat lebih banyak lah. Dapat 2 tera storage, boleh guna Google AI Studio, boleh guna Notebook LM. Pernah guna Notebook LM tak? Tak pernah Okey. Puan yang buat latihan pernah guna Notebook LM? Belum Okey. Okey. Dia ada beza daripada limit dia dikurangkanlah sikit. Tapi in terms of specs yang kita nak pakai semua tu, dia sama je. Okey. Okey. Baik. Notebook LM ni, dia produk under Google. Kalau you subscribe Gemini, you akan dapat. Dan benda ni dia sangat impresif dan dia sangat berguna untuk you punya presentation dan sebagainya lah.